bergerak daripada Ipoh pukul 8 pagi untuk pergi ke Cameron Highland. Kita dah sampai Cameron Highland. Tada! Terang ya. Dah nyampe di Cameron Highland. Tu 12 km lah, tanah rata 33. Sampai je Cameron Highland, kita orang stop dekat Agro Market dulu untuk ambil gambar dan jalan-jalan dekat sana. Agro Market tempat dia agak luas, besar lah dan cantik tau. Macam best lah kalau kita pergi sini, memang kena pergi sini. Sebab dia ada banyak bunga-bunga, tempat dia cantik, ada haiwan, banyak lah yang best kat sini. Cuma dekat yang first ni dia agak berbukit sikit lah dan dia memang agak mencuram bila Cameron Highland kan. Mestilah dia punya apa, tanah tu meninggi. So itulah kena take care sikit. Tengok macam ni. So kalau bawa anak, kita kena pegang dia elok-elok lah, takut jatuh pula kan. Bunga yang dekat depan ni memang cantik sangat. Dia buat macam apa, bukit-bukit macam tu kan. Dan semua ni bunga betul tau, fresh flower. One, two, three. 2, 3. Mendaki. Dekat sini pun kita mendaki lagi. Dan kat atas pun dia sentiasa ada tangga-tangga lah. So kalau dia tak berapa mesra untuk orang yang dah berumur ke kan, yang dah sakit kaki, sakit lutut tu, tak recommended lah. Untuk yang muda-muda, boleh lah. Jatuh nanti. Jom. Siap? 1, 2, 3. Apa dia? 1, 2. Yang mana? Dia dah okey ke? Tinggi je. Tu fitness.
Terima kasih siapa? Kita nak pergi ke cat house, cat and rabbit house. Rabbit, mana? Rabbit. Rabbit. Okay, dekat bahagian atas kali ni ada tempat cat and rabbit house. So, bolehlah bawa anak-anak tengok kucing dengan rabbit dekat sini. Kucing ni comel-comel tau, besar-besar. Tengok cat. Cat ke depan. Tu cat. Ada cat. Cat. Comel ada cat. Big cat. Cat. Comel lah cat. Oh, dia lari. Tiga ekor je. Besarnya Mati. Besarnya cat tu. Besar kan? Duduk pula dia. Besarnya cat. Besar betul. Tak ada apa kan? Apa dia? Tak. Dia depan. Tu cat. Macam tiger. Ish. Gemuk je ni. Panjang tu. Ini. Dia dekat sini lah. Dia mana tepi ni. Luka. Banyak lagi cat. Comelnya dia. Comelnya cat tu. Nak tengok sini. Tengok sana. Tu banyak-banyak. Kat ni ada cat. Cat. Dia tengah duduk. Tu tengah makan. Comelnya. Comelnya. Nak duduk. Macam mana? Jauhnya. Tengok kakak dengan cat. Dia main up. Dah. Dah. Tak ada je kat sana. Cat tu kat dalam. Dalam tu. Suka sangatlah cat tu. Ni budak ni sangat suka kucing. Mata ni. Mata dia biru lah. Jauh betul. Jauh tu duduk. Ni. Miau. Jauh gila. Tu. Tengok dia. Dia panggil cat. Apalah yang lucu. Tu cat. Nampak kat adik. Next kita pergi Secret Garden. Secret Garden ni dia dekat tingkat yang paling atas. Nama dia Secret Garden. Boleh tengok atas tu dia dah ada bumbung kan, matahari masuk. So ini yang paling atas lah. Tadi yang Cat and Rabbit House tu bawah sikit daripada Secret Garden ni. So kat atas ni pun dia sama juga ada bunganya cantik macam ni kan. Betul sini. Wangi sangat kat sini. Dan cantik untuk ambil gambar. Warna-warni macam tu. Tapi mungkin tak semua warga misalnya yang berumur tu mungkin tak semua boleh sampai ke atas kali ni lah. Sebab dia naik tangga banyak kan. Jadi penat. Fish! Ni nampak kat sini? Ya, kita nampak kan? Dah. Kita orang nak balik. Saya tengok kan? Dah semua kan? Lagi tengok dekat signboard ni. Ada lagi tak yang tak pergi? Ish. Mak kau.
Terang gila. Kenapa terang sangat? Atas tadi yang apa panggil? Apa orang panggil? Yang biru-biru tu. Bukan. Macam grease. Tudung pun dah macam apa? Tu. Ya Allah. Lepas tu sekarang kita akan turun tangga. Ingat mak sini kan? Tak nak. Cantik lah sini bang. Bunga ni. Tengok bird tadi. Cantiknya belakang ni. Bird sanctuary. Adik. Tara. Oh, atas tu boleh bukan bird lah. Itik. Angsa ada. Dia sekedap. Bird tu tadi. Tengok pun bird tu. Macam kan? Angsa. Dengan itik. Dengan ayam. Kakak bukan bird. Nak. Apa bird tu dekat abang? Dia terbang. Jom tu, take a look. Ni, depan. Nak koci bang? Oh, dia bagi je kuaci tu. Best kat sini nak bagi makan burung tu, orang tu yang bagi makanan. So tak adalah kita nak kena beli ke apa kan. Kita naik atas je, dia bagi makanan, kita boleh bagi makan kat burung tu. So dapatlah burung tu naik kat tangan kita. Tengok dekat-dekat. Part tu menarik lah, macam impress. Dapat makanan free lah bagi dekat burung kan. Habis. Tepuk tangan. Yeay, Fatih. Yeay. Habis dah. Nak pegang beg ke? Pegang beg. Color yellow. Burung merak dikembangkan. Okey. Panas Burung merak besar. Nampak? Seekor je. Yelah, biri-biri. Mati lah. Ni, macam Donald Duck. Donald Duck lah tu. Kaki dia. One little duck came down and then. Apa Umi nyanyi? Ngarut Umi nyanyi ni. Sleep lah masa dia. Sekejap. Duck. Kuat. Ni duck. Ingat tak Umi ajar? Duck. Takut. No. Bird nak. Tu. Cantik sini bang. Di sini.
Tengok video. Sini. Apa ni? Cahaya. Macam mana? Ya ke? Bukan sebab setting. Patut kita rekod cerita tadi kan? Macam ni kan? Patutnya kan? Naka. Terang gila. Masya Allah. Tak kena setting lah. Kena belokkan dia. Dekat lavender ni. Gambar masih sini. Ambil gambar sini. Okay, dah selesai. Fatih pun dah tidur. So, tadi kita pergi Agro Market. Bayar fee dia untuk adult RM25 seorang. Tapi okey lah sebab kat dalam tu dia ada banyak sangat attraction. Gampang kan? Dia ada bunga-bunga. Lepas tu ada tempat cat house. Ada rabbit house. Lepas tu ada bird, tempat burung. Lepas tu ada tempat makan, surau, tandas semua ada. Lepas tu banyak singki. Nak us tangan senang. Best lah. Dia approve. Kalau aku bagi 9 bintang, 9/10. Abang berapa? Cakap saya tengah record ni. Tidur. So kita orang check in pukul 3. Sekarang baru pukul 1. So saya tengah tunggu dalam kereta lah. Sebab tak ada gimana dah kot. Nak check in je. Lepas nak rehat. Okay, so siapa yang pergi Cameron Highland memang recommended untuk pergi dekat Agro Market ni. Siapa yang ada bawa orang berumur ke, budak kecil ke, sesuai. Sebab dia ada banyak sangat kemudahan. Tandas semua ada. Cumanya dia banyak tangga lah. Kena naik tangga tu. Recommended. Dan dia affordable. So lepas ni kita orang nak check in pukul 3. So kita jumpa kat sana. Bye. Fatih tidur.